Sekejap. Sekejap aku nak charge telefon dekat bilik lagi satu. Ada kepala tak Sumpah bateri aku tinggal 2 bro. Sekejap. Mati pun aku ni. Jom. Cepat wayarnya panjang. Apa ni? Tak kosong mat. Weh, aku cakap betul. Perempuan pula. Korang kan macam fikir, alah perempuan boleh lah cakap. Dia cakap perempuan boleh lah cakap macam tu. Kau tahu, first aku siap motor kan. Motor, sebenarnya cerita aku panggil cover seat hijau lah. Cover seat hijau tu, aku balik tu aku beritahu bapak aku cakap, ya, semua orang tengok kita ya. Semua orang ni kita ya. Nak kawan dengan kita ya. Aku cerita. Lepas tu bapak aku cakap, Kak, kita jadi orang ni jangan riak. Jangan sombong. Aku macam, tapi dia dulu tak nak kawan kita. Dulu dia pandang kita pun tak. Lepas tu bila kita dah ada motor semua, tiba-tiba nak ajak kawan, nak ajak lepak. Lepas tu ayah kata apa tau? Ayah kata, biarkan je Kak. Kalau rasa benda tu baik, tolonglah. Kalau rasa macam tak patut, tak perlu, tak payah, biar je. Lepas tu aku pun macam, tolong. Dia call semua, aku angkat. Lepas tu dia minta maaf semua, aku pun okey je. Sampai dia pernah buat aku sampai down tau, dia orang. Tapi disebabkan aku tak ada siapa-siapa, tak ada kawan, tak ada boyfriend, tak ada apa. Jadi aku macam, tak apalah, maafkan je lah. Sebab bapak aku suruh, bapak aku cakap lebih baik memaafkan. Jadi aku pun memaafkan. And sejak tu lah, orang, bukan nak cakap orang kenal aku, tapi budak sekolah macam tahu lah macam, oh ni lah budak LC. Dulu LC aku ni jauh. Korang follow lah IG aku. Aku nak tunjuk. Sekejap aku ambil phone aku lah. Yang WhatsApp aku. Sekejap. Korang follow lah IG aku. Ni. Sekejap aku tunjuk Aku ada post. Ada yang waktu raya tu. Waktu raya. Tengok ni. Nak tunjuk kak? Nak jadi batak kak? Tahun lepas motor aku warna merah. Tahun ni lah baru tukar aku set hitam. Tahun ni. Akhir tahun. Orang buat aku dah sabar ni. Yang tu member aku, member motor. Macam ni perempuan yang motor. Sebenarnya kan, lebih kepada nak puaskan hati sebenarnya, bukan main motor. Sebab kelajuan bagi aku lah, like macam kalau aku naik motor, aku boleh bawa lah laju. Faham tak? Feeling tu macam mana? Yang faham lah. Penat kena hina. Dulu kena hina. Dulu macam-macam macam aku kena. Apa? Naik skuter. Tak pandai bersiap. Apa, bocah. Tak ada rupa semua. Macam-macam lah kena. Sakit gila lah.
Sebab tu aku target untuk ubah diri aku dulu. Macam mana nak cakap? Aku rasa kalau tak disebabkan bapa aku bagi semangat, aku takkan ada kat sini. Sebab dulu pun aku benci tau bapa aku main motor. Aku macam, ayah lah asyik motor je. Asyik motor je, tahu tak? Motor tu bahaya lah. Lagi-lagi kau tahu lah RSZ weh. Aku macam, pagi, petang, siang, malam motor. Mana tak geramnya aku dah. Kalau aku duduk bertinggi situ, apa lagi aku buat? Duk main sepanah apa semua kan. Bapak aku pun cakap apa nama ni, ayah bapak aku cerita-cerita lah, zaman bujang lah, zaman itulah, zaman inilah. Aku saya dah terekod. Aku macam, best lah. Aku ikut bapak aku naik motor selalu petang-petang yang dulu sekecil. Best lah. Minat. Anak sulung perempuan, tak ada kerja lain dah. Aku balik sekolah, ikut bapak aku pusing-pusing naik motor. Best. Tapi sejak lahir adik-adik aku macam dipinggirkan je. Seko. Aku macam, dulu ayah aku selalu ajak aku macam, jom kak, kita teman ayah test motor. Sekarang dah tak ada dah kak sekarang ni. Siapa nak ikut? Jom. Lepas tu adik aku bergebut nak ikut semua. Tiga ikut ambil. Aku sebagai kakak macam, tak apa lah, nanti aku ada motor sendiri. Sebab waktu kecil pun ayah aku dah pernah janji kat aku. Dia kata, kak, kalau kak dah tinggi nanti, kak jangan risau lah, naik je motor ayah. Tak payah, nanti tak payah beli-beli dah. Sebab ayah memang dah untuk anak-anak ayah seorang satu lah macam tu. Seorang satu. Tapi siapa nama ni, adik-adik aku tak minat. Adik-adik aku semua tak minat. Walaupun dia selalu ikut bapak aku naik motor, dia macam motor je. Dia mungkin masih kecil kot adik aku, dia macam dia tak ni sangat. Sekarang adik aku yang besar 2 orang, Form 1, Form 2. Form 2 tu lah pelesi motor aku sekarang. Sebabkan aku nak beli kereta dah nanti. Aku tak nak bagi sebenarnya. Tak nak bagi motor tau. Tapi sebabkan tak apa, sebab dia nak sekolah, tak apa, pakai lah motor tu. Zaman dah habis bro. Cita-cita akak besar nak jadi apa? Dulu aku nak jadi polis. Sekarang ni tiba-tiba aku dapat sama belajar pendidikan awal kanak-kanak pula. Sambung je lah. Lepas tu nanti bapak aku kata, kalau dapat diploma apa semua tu, baru apply. Jadi InsyaAllah ada lah. Tak ada. Sebab aku tak fikir pasal lelaki sekarang ni. Tak ada. Hidup aku dah serabut dah fikir. Sebab aku ni fikir adik aku juga. Akak yang naik ambil kereta apa nanti? Aku dah beli kereta. Tengok, aku banyak kejutan tau hidup aku ni. Aku dah beli dah. Tapi aku tak reti naik. Aku tak reti bawa. Tak reti. And kereta tu sekarang ni mak pakai sebab mak aku nak kerja, takkan nak naik motor. Jadi aku naik lah kereta. So nanti habis belajar baru aku ambil lesen, baru aku belajar naik kereta. Sebab sekarang aku memang plan memang aku fokus untuk sama belajar dulu. Sebab ayah aku cakap macam tu, jadi aku ikut je lah. Aku pun sekarang bapak aku dah tak kasih dah. Kak, kau tak payah nak pegang-pegang sepanah lah kak. Tak payah nak spray-spray dah, tak payah. Zaman kau dah habis dah. Kecam tu kat aku. Hari tu aku spray rim. Bukan spray rim, aku spray exhaust.
Exhaust pula. Apa, terpeletak kaki belakang. Apa spray silver. Buat aku kata, kau tak payahlah kak, ni bukan zaman kau dah kak, tak payahlah. Aku macam, I dah hilangkan semangat kita ni, tahu tak? Tahu tak? Ha? Tak suka. Ayah kata, lupa ke lagi berapa hari dah kau nak pergi kak? Kau standby je barang-barang kau. Aku macam, hidup aku sekarang dah bosan, kau tahu tak? Tak buat apa kat rumah ni. Paling-paling apa yang sedia bajunya aku, yang basuh pinggannya aku, basuh bilik mandinya aku. Aku ni macam dah tukang gaji dah kat rumah ni. Kau tahu dah nak buat apa. Nanti kan kalau aku nak naik motor, aku mula lah. Nak pergi mana? Nak pergi mana? So aku memang tak keluar. Dia cakap memang aku tak keluar. Melainkan kawan aku datang ajak lepak ke apa, baru keluar. Okey lah, sementara tinggal kat rumah. Tadi aku dah cakap kan, aku minat setera. Ni banyak meluah perasaan je. Lagi anak sulung. Yelah weh, anak sulung. Malas nak fikir pasal lelaki. Lelaki pun tak nak fikir pasal kita. Tak payah keluar zaman sekarang, banyak lelaki tak guna. Asal kau cakap macam tu? Tapi banyak gila kes macam curang-curang ni kan. Bila aku tengok balik, bak kata orang lah, penyondol ni selalunya hodoh. Tapi sekarang, bagi aku sekarang, zaman sekarang, penyondol pun tak nak kalah level memang tak nak kalah level dia punya penyondol tu. Oh my god, aku dah macam, apa lepas ni apalah lepas ni Lepas ni kes apa pula? Lepas tu hari tu kes Mia. Aku tahu tak kes Mia tu? Aku macam not expected. Aku dah minat dia. Oh my god, Aspire tu tak jual ke? Nanti karat Aspire tu sebab bapak aku selalu guna. Aku tak tahu. So bapak aku stay guna. Like macam kalau dia nak pergi solat Jumaat ke, baru guna. Cukup bang, kau lelaki juga kan? Aku tapi kalau kau tahu tak, aku dengan adik-beradik aku macam dia orang macam tak suka aku. Dia lagi suka pergi. Sebab anjing anjing. Sebab tak tahulah. Alhamdulillah. Sulung macam tu lah. Tak tahu lah. Sebabkan tu jugalah aku decide like tak apa, sama tu belajar. Aku boleh keluar daripada rumah ni, keluar daripada toxic people. Helmet apa kau ada? Kau jangan sampai aku payung pula helmet aku, nak tengok ke? Korang ni satu-satulah korang ni. Nangis je lah. Kau memang memaksa aku kan sebenarnya. Masing-masing lah. Faham tak? Adik aku semua perempuan tau.
rasa macam tercabar tu tau. Macam alamak, adik aku perempuan lah. Macam kau perempuan, aku tak boleh lah kawan dengan perempuan je. Dia cakap tak boleh. Ada je benda macam, kau rasa kau tiru aku kau pakai barang aku macam. Lepas tu dah lah ego pula sama. Aduh. Tapi dia cakap aku ni jenis takut dengan adik aku. Dia dah garang gila. Adik aku garang gila. Tapi aku bangga dengan adik aku. Dia orang bagus. Lagi bagus daripada aku lah. Bangga gila. Aku macam, bapak pandai siap. Kau memang padu lah. Dua-dua adik aku atlet weh. Aku atlet daripada tadika sampai sekolah rendah je. Sekolah menengah fail. Sebab apa? Sebab sekolah menengah tu lah permulaan aku dapat motor, and permulaan aku nak jadi yang lebih baik lah. Like macam nak putihkan kulit lah, nak cantik lah, nak skincare lah. Jadi aku macam Padang, oh my god, no, macam tu. Adik aku sendiri cakap, kau ni acar lah kak. Pergi mampus lah. Aku okay, itu kan kita nak pergi sekolah kan. Aku cakap dengan adik aku dah. Aku cakap, korang susukan ke? No, gila doh. Macam tu kan. Aku cakap macam tu. Nanti kan dia cakap, kau betul. Aku cakap lah, at least aku tak burn. Aku cakap macam tu kan. Nanti diorang balik sekolah, buka-buka tudung je sini lah, belang sampai sini, hitam, sini putih. Tapi diorang tak kosong. Jadi aku bangga. Tak apalah, aku jadi wakil je, okay? Sebab aku dah sekolah rendah. Aku dah cukup dah. Dah cukup dah. Sebab dia sekolah menengah kan. Dia tu aku cakap, aku rasa macam, wish, aku tak boleh jadi hitam. Aku tak boleh, aku tak nak. Tak tahu nak cakap apa. Aku macam, dia tu aku macam mana, dah macam mana, vibe macam mana nak cakap, ada crush. Faham tak macam mana nak cakap? Tak tahu lah. Tapi adik aku memang putih daripada lahir. Aku ni dah cepat burn. Aku hitam. Dulu aku memang hitam gila weh. Tak tahu lah nak cakap adik aku putih.